Ada tanya dengan saya, macam mana simpanan emas di akaun emas Gap ni? Akaun emas Gap Public Gold adalah simpanan yang patuh syariah yang mana kita menabung emas sikit-sikit melalui akaun emas Gap, kumpul gram emas, cukup gram emas kita boleh keluarkan. Kita boleh arahkan untuk keluarkan emas pegang di tangan. Sama ada tuan-puan nak keluarkan dalam bentuk jongkong emas ataupun nak keluarkan dalam bentuk jinar begini yang berbentuk bulat, ataupun tuan-puan nak keluarkan dalam bentuk emas 1 gram begini pun boleh. So ikut kesesuaian dan kemampuan masing-masing. Kalau suka pegang dekat tangan, keluarkan emas tuan-puan. Simpanan emas tak ada tarikh matang. Bila-bila masa cukup gram emas, tuan-puan boleh arahkan untuk keluarkan emas pegang di tangan. Simpanan emas di akaun emas Gap adalah percuma, tak ada sebarang charge yang dikenakan. Sekiranya tuan-puan nak keluarkan emas fizikal begini, hanya ada gold premium charge yang sangat minima dan kos postage yang dikenakan untuk penghantaran emas berinsurans ke alamat rumah. Yang mana nak memiliki simpanan emas begini, boleh klik link di bio Safian Sofian, saya bantu sebaiknya.